Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh baca doa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, duduk semua. Okey, insyaAllah hari ini saya akan sambung pelajaran yang kita akan belajar. Sebelum tu, Ustaz nak tanya kamu semua nampak tak gambar dekat depan ni? Nampak. Okay. Ini adalah poster AI yang Ustaz buat sendiri lah. Tak payah susah-susah pun. Sekarang kalau nak buat AI, ChatGPT je. Tulis je apa yang kamu nak buat. Okey, buat satu gambar animasi. Apa dia? So, sekarang teknologi dah mudah. Tak payah susah-susah. So, ini dah cara yang paling mudah. Okey, saya tanya kamu semua. Kamu nampak tak gambar yang kat depan ni? Nampak. Boleh fokus? Boleh. Okay. So, apa gambar yang kamu nampak kat depan ni? Okey. Mukmin berjaya. Mukmin berjaya. Siapa orang mukmin? Kita semualah. Orang mukmin adalah orang Islam, iaitu dari kalangan wanita ataupun lelaki. Okay. So, saya tanya kamu semua. Macam mana nak jadi seorang mukmin yang berjaya? Okey. Siapa nama? Afiqah. Okey, dia cakap nak jadi seorang mukmin yang berjaya mesti kena berusaha. Okey? Lagi? Solat, boleh? Betul tak? Menjadi seorang mukmin yang berjaya mesti kena solat. Kalau kamu tak solat, segala amalan kebaikan kamu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, saya tanya lagi. Apa lagi ciri-ciri mukmin yang berjaya? Okey, cuba cakap. Cuba. Ikhlas. Okey, ikhlas. So, kita mesti menjadi seorang yang ikhlas. Macam mana sekalipun pokok dalam ibadah adalah ikhlas. Okey, ada lagi? Okey, Sentiasa menuntut ilmu. Okey, sentiasa menuntut ilmu. Betul tak betul? Betul lah. Untuk membezakan antara orang yang baik dan orang yang buruk, kebanyakan dengan ilmu kita boleh melihat. Okey, jadi hari ini Ustaz nak ajar kamu tentang satu topik yang kamu semua dah bersedia kan? Iaitu berkaitan dengan apa tajuk kita hari ini? Ciri-ciri mukmin berjaya. Siapa itu mukmin? Kita semua. Tak kisah tua atau muda. Okey? So, Ustaz boleh teruskan pelajaran kita pada hari ini? Okey. Alright. Okey, cuba buka muka surat berapa? Muka tek? Muka surat berapa? Okey, ini Ustaz dah sediakan satu slide untuk kamu semua tengok dan fokuslah. Okey, boleh buka buku teks juga untuk membantu kita semua, iaitu pada muka surat. Muka surat berapa, Asbah? 46. Apa? 46. 46. Okey, buka muka surat 46. Saya terpaksa bagi mat sebab cuaca tak menentu kan. Okey, muka surat 46. Okey, surah apa yang kamu tengok kat situ? Surah Al-Mu'min. Mu'minun. Okey. Ada yang nak baca ke? Ada yang nak baca ke? Dia ingin tahfiz? Ada yang nak baca? Okey. Kalau tak ada nak baca, boleh ikut Ustaz baca? Boleh. Okey. Siapa nak pegang mic untuk pelajar lelaki? Ya betul. Okey. Ikut Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم قاسطون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okey, ada berapa ayat dekat sini? 11. Okey, dekat sini daripada ayat 1 sampai ayat 11, dekat sini Allah ceritakan tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Okey. So, kita nak tengok apa intisari daripada ayat Quran ini. Okey. Nampak tak kat depan ni ada dua intisari iaitu rumusan. Maafkan saya. Okey, ada dua rumusan ayat ini. Okey, boleh ikut Ustaz baca. Ustaz nak minta kamu semua baca dengan penuh semangat secara berpasangan. Boleh? Okey. Alright. Kamu boleh duduk kat sini untuk teman Kak Asfah. Okey. Okey, alright. Ada lagi? Tak berpasangan lagi? Okey, yang belakang tiga-tiga ni tak apalah. Tiga-tiga pasangan Okey. So, yang pertama, apa yang ditulis kat situ? Boleh baca Reza dengan siapa? Amir. Dengan Amir. Okey, baca ya. Okey, yang pertama Reza, baca. Okey. Nampak tak? Tak nampak? Menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang berjaya, iaitu beriman kepada Allah, khusyuk dalam solat, mengeluarkan zakat, mensucikan diri dan harta, memelihara kehormatan diri, tidak melepaskan pada tempatnya haram, memelihara amanah, menunaikan janji, dan solat fardu dan solat sunnah. Okey. So, ini intisari yang pertama. Okey, cuba siapa lagi nak baca? Okey, Asfah dengan siapa nama? Arif. Okey. Cuba baca yang nombor 2 tu pula. Okey, nombor 2. Baca sama-sama. Nombor 2. Sini, okey. Okey, 1, 2, 3. Mereka yang mempunyai sifat-sifat di atas Allah di atas Allah janjikan dengan syurga Firdaus kekal di dalamnya. Okey, tak nampak Okey. So, siapa lagi nak baca? Alif, boleh? Alif, boleh je? Atif. Alif sana? Okey, alright. So, cuba Atif dengan siapa namanya? Akil. Okey. Nampak tak tu? Nampak tak nampak? Okey, tak nampak. Okey, main sini. Saya cek ke depan. Sini. Okey. Atif. Okey. Cepat. Alright. Cepat. Saya malu. Okey. Cuba baca yang nombor 1. Nampak ke? Nombor 1. Ni. Jangan alam. Okey. Okey, baca. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang bawah ni. Menjelaskan Dan sifat-sifat orang mukmin yang berjaya itu beriman kepada Allah, khusyuk dalam solat, mengeluarkan zakat, mensucikan diri dan harta,
Memelihara kehormatan diri, tidak melepaskan syahwat pada tempat yang haram. Memelihara amanah, menunaikan janji, melazimkan solat fardu dan sunat. Okey. Alright. Terima kasih. Boleh duduk. Okey. So, last. Daripada kalangan perempuan boleh tak? Pasangan, berpasangan. Okey. Boleh? Afika boleh? Boleh? Okey, so bangun dengan siapa nama sebelahnya? Malaysia. Okey, Malaysia. Okey. Cuba Okey, ambil yang nombor 2. Nampak tak daripada belakang? Nampak tak daripada belakang? Nampak Tak nampak? Nampak? Okey, cuba baca. Tak nampak? Mereka Okey. yang mempunyai sifat-sifat di atas Allah Janjikan dengan syurga Firdaus kekal kekal di dalamnya. di dalam. Okey, terima kasih. Okey. So, dekat dalam ayat ini banyak diceritakan, tapi maksud intisari adalah rumusan daripada ayat Quran. Okey. So, apa yang kamu faham? Yang pertama, sifat-sifat yang orang mukmin berjaya iaitu beriman kepada Allah. Itu paling pertama. So, menjadi seorang mukmin yang berjaya mesti kena beriman kepada Allah. Okey, yang kedua, khusyuk dalam solat. Apa maksud khusyuk? Tekun. Tekun, fokus. Boleh faham? Okey. Seterusnya, mengeluarkan zakat. Menjadi seorang mukmin, kalau dia seorang yang kaya, dia kena keluarkan zakat. Boleh faham? Okey, seterusnya memelihara kehormatan diri. Ya, ini kita semua. Perempuan, termasuk lelaki. Jangan memakai pakaian yang tidak sopan. Pakailah pakaian yang sopan, menutup aurat, melabur, tidak ketat dan sebagainya. Boleh faham? Okey, seterusnya memelihara amanah. Ini semua. Kamu ada amanah? Amanah kamu adalah belajar. Sebab apa? Mak ayah kamu amanahkan kamu datang ke sekolah untuk belajar. Okey, seterusnya menunaikan janji. Ada janji tak? Ada janji tak sama ayah kamu nak berjaya? Ada. So, tunaikan janji tu. Buat kerja sekolah. Ustaz, kalau tak berjaya, saya dah janjilah. Itu maksudnya kamu sudah berusaha. Okey. Seterusnya melazimkan solat, iaitu memperbanyakkan solat. Termasuklah solat fardu dan solat sunat. Okey, dalam ayat ini juga, surah Al-Mu'minun, kalau kamu tengok dalam buku teks, ada juga mereka yang mempunyai sifat-sifat di atas, Allah janjikan dengan syurga Firdaus kekal di dalamnya. Tahu tak syurga Firdaus? Syurga yang paling tinggi. Dan sesuai dah untuk kita masuk. Boleh faham? Okey. Okey, alright. Okey, hilang terus. Okey. Boleh saya sambung? Sekejap Kenapa ni? Sekejap. Mana dia punya? Okey, alright. Okey. Sorry. Okey, seterusnya. Asbab nuzul. Okey, saya tanya kamu. Kamu tahu tak maksud asbab nuzul? Asbab maksudnya sebab. Nuzul maksudnya turunnya Al-Quran tu. So, ayat ini ada sebab kenapa Allah turunkan. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, cuba baca ramai-ramai. Okey. So, pada masa itu Nabi solat, Nabi pandang langit atas. Walaupun bukan dekat dalam rumah pun Nabi pandang dekat atas. So, jadinya ayat ini diturunkan sebab Nabi solat pandang atas. Bila turunnya ayat ini, maka jadilah satu kisah, iaitu jadi satu conclusion atau jadi satu sebab, iaitu sejak itu baginda Nabi Muhammad SAW bersolat dengan menundukkan kepala. Cuba kamu tengok ayat nombor 2. Okey, buka buku sebelah. Okey. Ada kat atas tu. Apa maksud dia? Iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Kenapa pandang bawah khusyuk, pandang atas tak khusyuk? Okey, kalau kita konsep kita dalam kelas, kalau kita tengok atas, nampak kipas terbang, nampaklah sawang-sawang, nampaklah segala-galanya macam tu tak? Jadinya, dekat sini,
Untuk dapatkan khusyukan, Allah turunkan satu ayat bagi Nabi pandang bawah. Dekat situlah terletaknya khusyuk yang sebenar-benarnya. Ada kau pandang sana, pandang sini? Kan kita pandang bawah kan? Okay. So, boleh faham asbab nuzul dia? Okay, seterusnya. Kita ke bawah sikit. So, ikut Ustaz. Boleh baca ramai-ramai sekali lagi asbab nuzul dia? Okay, cuba baca. Maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk dalam solat. So, turun ayat nombor 2, Nabi dah solat pandang bawah. Okey. Boleh? Okey, seterusnya ciri-ciri mukmin yang berjaya dalam kehidupan. Cuba tengok slide. Ada berapa ciri-ciri mukmin berjaya? Dalam ayat tu? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustaz tak nak kamu baca dia punya huraian. Ustaz nak kamu baca dia punya isi saja. Okey, yang pertama apa dia? Okey, khusyuk dalam solat. Apa maksud khusyuk? Khusyuk adalah merendah diri dan merendah hati. Khusyuk, fokus kita. Boleh faham? So, jadi seorang mukmin yang berjaya, mesti yang pertama khusyuk dalam solat dulu. Yang kedua, khusyuk tu terbagi kepada dua. Kamu kena ingat. Kebetulan buku tak ada tak tulis. Terbagi kepada dua iaitu khusyuk perbuatan hati. Hati kita ni kena khusyuk. Kita ingat Allah saja. Dan khusyuk perbuatan fizikal. Iaitu ingatan kita tak melalut-lalut. Pergi ke mana? Kantin Cik Ina. Ke bilik latihan forum. Bukan ya? Okey. Seterusnya. Khusyuk perbuatan hati merendah diri kepada Allah dan hatinya tidak terlintas untuk mengingat selainnya. So dia ingat Allah je. Oh, aku solat ni aku nak ingat Allah. Lepas tu, kalau khusyuk perbuatan fizikal pula, ketenangan gerakan semasa beribadah dan tidak tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat. Oh, nak habis solat ni. Alah, lambat ni. Boleh faham? Okey. Seterusnya, isi nombor 2. Apa ciri mukmin berjaya? Okey, perkara sia-sia. Okey, ada kata perkara yang larang. Lagi? Perkara yang tidak memberi manfaat. Siapa cakap tadi? Okey. So, dekat sini, kita tengok. Segala perkataan, perbuatan, perhatian dan perasaan seorang mukmin jauh dari perkara sia-sia. Segala kegiatan seseorang mukmin dipenuhi dengan perkara yang berfaedah. Maksudnya kita isi berfaedah. Bukannya pergi melepak, mengumpat, mengata cikgu-cikgu, mengata ustaz-ustaz. Faham? Ya? Dan sebagainya lah. So, cari perkara-perkara yang berfaedah. Ulang kaji dah kat asrama, mengaji dengan kawan-kawan. Mungkin Pak Imam? Boleh? Okay, alright. So, yang ketiga, apa ciri-ciri mukmin berjaya? Menunaikan zakat. Okey. Menunaikan zakat ni bukan setakat bulan Ramadan. Untuk orang kaya dia ada zakat, perniagaan, simpanan dan sebagainya. Ini fokus kepada orang kaya. Zakat ni membersihkan hati. Membersihkan hati daripada sifat bakhil. Kalau kamu kedekut, kalau kamu nak buang sifat kedekut tu, tahu tak caranya apa? Caranya, cari orang miskin, bagi duit. Nanti kamu lama-lama akan jadi ringan. Nak bagi. Boleh Atik? Okey. Saya segar Atik. Okey. Seterusnya. Yang keempat. Okey, yang keempat, menjaga kehormatan diri. Tak kisahlah perempuan, lelaki, jagalah kehormatan diri. Tutuplah aurat, melahirkan kebersihan jiwa, rumah tangga dan masyarakat. Kalau kamu nak tahu, menjaga kehormatan diri ni bukan setakat kamu tengah single ni. Tetapi ketika kamu sudah berumah tangga pun, kamu kena jaga pasangan kamu. Jangan jadi seorang suami yang dayus atau menjadi seorang isteri yang dayus. Membiarkan isteri atau anak-anak membuat perkara-perkara yang menghilangkan kehormatan diri. Boleh faham? Nasihat Ustaz ni untuk diri saya, termasuk diri kamu semua. Boleh? Okey, seterusnya. Yang ke berapa ni? Yang kelima, apa dia? Okey, memelihara serta menunaikan amanah dan janji mereka.
So, saya bagi amanah. Malam ni, siapkan kerja sekolah Quran Sunnah. Apa kena buat? Kena buat lah. Janji pada diri kamu, kamu kena siapkan malam ni juga. Boleh faham? Amanah datang, kamu terima amanah, itu dah umpama kamu terima janji. So, laksanakan segala kebaikan melalui amanah dan janji. Kenapa? Seorang mukmin tidak akan mengkhianati amanah. Saya tak mengkhianati amanah. Masuk kelas. Jangan penting-penting. Ya? Lepas tu, seseorang mukmin akan menyempurnakan amanah dengan sebaiknya. Dia akan buat yang terbaik. Boleh? Dan yang terakhir sekali, menjaga solat. Okey, ni yang paling lah ringan untuk orang tinggalkan. Kenapa? Apa yang paling ringan dekat dunia ni? Meninggalkan solat. Yang paling berat amanah. Yang paling ringan adalah meninggalkan solat. So, jangan. Saya tanya kamu. Okey, nanti pukul 1:30 kita nak solat Zuhur. Kata kita malam-malam. Pumpang tidur, pumpang bersemang kawan-kawan makan apa semua, dah pukul 3. Macam malas nak buat. Pun dah pukul 4. Dah pukul 4:30. Kamu rasa ringan tak boleh tinggalkan? Ringan kan? Sangat ringan. So, saya harap kamu semua ingat 2, 4, 6. 6 perkara ciri-ciri mukmin berjaya. Tolong kamu amalkan. Boleh? Saya dah huraikan satu-satu dah. So, kamu semua kena ingat dan kena amal.
Okey, so kita cek sama-sama. Yang pertama, ciri-ciri murid berjaya. Betul tak betul? Okey, memelihara dan menunaikan amanah serta janji-janji mereka. Kedua, menjaga solat. Betul tak betul? Ketiga, khusyuk ketika solat. Keempat, menjaga kehormatan diri. Kelima, menjauhi diri daripada segala yang sia-sia. Dan yang terakhir sekali, menunaikan zakat. Okey, bagus. Kamu buat yang terbaik untuk ciri-ciri murid berjaya. Last sekali kita tengok ciri-ciri murid tidak berjaya. Pertama, berfoya-foya. Seterusnya, meninggalkan solat. Keempat, pecah amanah. Kelima, bermalasan. Keenam, tidak mengeluarkan zakat. Dan terakhir sekali, mengganggu ketenteraman awam. So, diteruskan dengan kita punya kerja, iaitu buat salin muka surat 48 bahagian atas sekali tu, iaitu asbab nuzul. Okey, buat sekarang. Okay. So, hari ini kita dah belajar tentang ciri-ciri mukmin berjaya. Iaitu yang pertama kita belajar intisari. Kedua kita belajar tentang asbab nuzul. Kenapa ayat ini diturun? Sebab apa? Okey, Nabi solat pandang di atas. Turun ayat nombor 2 surah Al-Mu'minun untuk Nabi solat pandang bawah. Kenapa lebih khusyuk? Dan last sekali yang ketiga kita dah belajar tentang ciri-ciri mukmin berjaya. Ada berapa ciri mukmin berjaya? Ada 6. Tak boleh selesai. Boleh nampak tak? Boleh ingat tak? Yang pertama, khusyuk dalam kedua, amanah dan menunaikan janji. Kelima, solat dengan penuh khusyuk ataupun solat di waktu jaga solat, mengeluarkan zakat. Lagi tidak melakukan perkara yang sia-sia. Dan terakhir sekali, menjaga maruah diri. Okay. So hari ini sudah habis kita punya pelajaran. Dah lapar ke? So Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini kita dapat amalkan. Okey, rajin untuk jaga diri kamu dan jadi seorang mukmin yang berjaya. Okey, boleh? Boleh. Okey, wallahu a'lam bishawab. Okey, ketua kelas